Berapa income yang selesa nak minum Spanish latte hari-hari? Mesti hantu kopi ni. Apa beza latte biasa dengan Spanish latte? Kalau latte biasa, dia bancur dengan espresso shot dan juga susu. Kalau Spanish latte pula, espresso shot, susu dan juga susu pekat. Lebih kurang macam kopi manis lah. Berapa income yang selesa kalau nak minum hari-hari? Kalau wife aku asyik nak Zeus, dia mungkin ada banyak voucher yang Zeus bagi, boleh redeem kan? Spanish latte dekat Zeus Coffee harga RM11.20. Satu cawan Spanish latte ni, gula dia 24.8 gram. Berapa sudu tu? 10.5 teaspoon gula dalam ais Spanish latte ini. Let's say kalau nak minum setiap hari, RM11.20 kali dengan 30. Bersamaan RM336 sebulan. Berapa income yang selesa kalau nak minum hari-hari? Katalah nak gunakan 10% saja untuk kopi setiap bulan. Maka sebulan income minimum kena ada RM3,360. Kalau nak gunakan 5% saja daripada income untuk kopi, minimum income kena ada RM6,750. Spanish latte ni memang sedap, tapi kalau setiap hari kau minum, secara tak langsung kau mempercepatkan proses pengurangan salah satu daripada kaki tu. Minumlah hari-hari. Minum.